penting ke bass dalam sistem audio kita ni? Okey, macam ni. Dia ibaratkan korang makan nasi lemak tapi tak ada sambal. Nasi lemak tu dah sedap dah, tapi kick dari sambal tu tak ada. So tak komplit lah rasa nasi lemak tu. Betul tak? Sama juga macam sistem audio. Tanpa bass, audio korang terasa kurang sempurna. So, untuk mendapatkan bass, ada pelbagai cara. Salah satunya dengan penambahan subwoofer audio bank AB-Z12D2 ni. Dengan subwoofer yang baik, korang bukan je dapat feel music tu, tapi korang akan terasa yang lagu tu lebih hidup. Tak kisah korang jenis layan muzik rock ke, EDM ataupun hip hop, subwoofer ni memastikan setiap frekuensi rendah dapat dihasilkan dengan jelas dan mantap. Subwoofer ni bersaiz 12 inci dengan double magnet double voice coil tau. Bukan main-main punya barang ni. Korang boleh tengok reka bentuknya yang sangat solid dan material subwoofernya juga menggunakan material yang berkualiti. Memang tak ada masalah untuk dapatkan feel bass serendah 20Hz. Dengan max power sebanyak 1400 watts dan impedance 2+2 ohm, ia bukan sekadar bagi korang bunyi, tapi bagi korang feel kat muzik korang. Subwoofer yang menghasilkan bass adalah pelengkap audio untuk kereta korang. Tak ada bass, muzik akan terasa kurang pergilah. So, kalau korang nakkan pengalaman audio yang hebat, bass dari subwoofer lah kuncinya. Dan audio bank AB-Z12D2 adalah pilihan yang tepat untuk korang dapatkan bass yang menggegarkan.